Hello guys, so hari ni aku nak kupaskan satu tajuk atau satu persoalan. Berbaloi ke kau beli kenderaan yang ada kelajuan? Yang contohnya macam Superbike, macam sekarang FF5 dia dah bersepah kat jalan raya, ataupun S70 dia cakap ke apa, Conti Killer. Kereta yang ada kelajuan yang lebih kepada 160 ke atas ke 200 ke kan. Pada aku zaman sekarang dan keadaan di jalan raya sekarang, aku tak berbaloi. Kau beli kereta yang ada kelajuan tapi tak boleh guna full power dia dekat atas jalan raya. Sebab apa? First, Malaysia ni jalan raya dah sangat sesak. Even aku duduk Johor Bahru ni, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad pun aku rasa jalan raya ni gila-gila lah. Tak boleh nak mencut. Even aku pakai kereta aku 4x4 ni 1-2 je lah boleh pergi. 1-2, 1-4 tu kalau ada rezeki. Kalau tak 1-2 tu pun kau boleh bawa laju sekejap je, dalam seminit tak sampai. Gitu. Lepas tu yang kedua, sebab kau nak laju-laju nak ke mana? Nak laju-laju nak ke mana? Sebab aku tanya kau nak laju-laju ke mana? Sebab memang kau tak boleh nak laju. Tak boleh nak laju. Kalau dah boleh laju, aku rasa ramai orang beli kereta laju ni. Lepas tu yang ketiga, macam tak baloi lah zaman sekarang ni kau beli. Better kau beli kereta biasa-biasa je lah kot. Beli kenderaan yang boleh kelajuan biasa-biasa lah. Kalau just Superbike ni maybe boleh lah rasa top speed dia, sebab motor ni boleh jalan ke tepi, jalan yang emergency lane kan. Motor ke tengah tu dia boleh laju sebab dia boleh laju ke situ. Sebab motor kecil. Kalau macam kereta kau highway Sabtu Ahad, even utara selatan utara, aku rasa tak boleh kot nak buat laju kot. Kalau kau boleh buat laju, aku rasa rezeki korang lah. Tapi pada aku dah setakat ni lah, nak kelajuan tu dah tak boleh lah aku rasa. So aku rasa, tapi dia ada, aku tak boleh nafikan kelajuan ni sangat memuaskan. Kalau kau buat kereta yang ada kelajuan sangat memuaskan, aku tak boleh nafikan. Tapi itulah, rasa tak berbaloi lah sama sekarang kau nak beli kereta yang ada kelajuan. Macam boleh kena motosikal yang ada kelajuan tapi kau tak boleh guna full power dia. Aku rasa better jangan lah. Yang penting kau nak pergi ke destinasi yang kau nak pergi tu, rasa sampai dengan selamat, aku rasa dah okey dah. Tak payah nak rasa nak laju-laju. Tapi rasa nak laju pun ikut korang lah. Ini just aku punya pendapat. Memang kelajuan tu untuk zaman sekarang ni macam dah tak boleh dah. Kau tunggulah Malaysia ada 4 lane ke 5 lane ke, daripada Johor ke utara tu 4 lane 5 lane. Aku rasa kalau highway tu aku rasa baloi lah kalau kau boleh buat kelajuan. Tapi itulah, tapi macam sekarang even 4 lane pun jam. So redha je lah. Bye bye.